Sebab itu kalau kita lihat, pada awal Islam di Mekah, belum ada lagi salat 5 waktu. Belum pun ada tentang kewajipan wanita lelaki untuk menutup aurat seperti mana ayat-ayat yang kemudian. Belum lagi ada cerita puasa Ramadan, terutama mereka yang berada di Mekah. Sebahagian mereka telah pun syahid, seperti Sumayyah, seperti Yasir, syahid. Dan mereka tidak pernah pun menyaksikan tentang puasa Ramadan, kerana itu di Madinah. Mereka tidak pun pernah melihat kewajipan salat 5 waktu, kerana itu datang kemudian. Tidak juga haji dan tidak seumpamanya. Tapi mereka telah mati sebagai syahid, syuhada, muslim yang baik, mukmin yang bertakwa, yang diterima di sisi Allah. Kenapa? Kerana akidah mereka betul. Kerana akidah adalah trust. Tanpa akidah, semua amalan-amalan yang dilakukan oleh insan tidak memberi makna dan dia tidak akan faham. Bagaikan seorang budak kecil yang tidak faham keseluruhan cerita akan memberontak di dalam diri dia ketika ibunya bawa pergi berjumpa dengan doktor dan doktor memberikan suntikan padanya. Tapi oleh kerana doktor meminta dia menyerahkan bahunya, dia serahkan bahunya. Dia pusing ke belakang, dia pusing ke belakang. Dia tertanya-tanya, kenapa aku perlu disakitkan? Kerana dia tidak tahu idea keseluruhan. Tapi bila dia besar, baru dia tahu. Tujuannya bukan suntikan itu. Tujuannya adalah kesembuhannya. Sama dengan orang yang berjalan di dalam satu perjalanan, yang ia tidak tahu tentang peta keseluruhan perjalanan itu. Dia disuruh berjalan daripada titik tertentu ke titik tertentu. Dan dia tidak diberitahu kenapa dia berjalan, dan dia tidak tahu kenapa ia berjalan. Cuma oleh kerana dia diarahkan berjalan, dia berjalan. Dan semasa ketika dia berjalan, mungkin dia bertanya, kenapa dia ambil jalan ini, tidak diambil jalan itu? Kenapa kita lalui jalan yang sempit, tidak lalui jalan yang senang? Dia mungkin memprotes. Sedangkan orang yang mengajaknya berjalan, terus berjalan pada jalan yang dia tidak bersetuju. Namun jika sekiranya dia difahamkan, jalan yang kita jalan ini sampai ke matlamat yang kita akan pergi. Sedangkan jalan yang cantik yang awak lihat itu, walaupun ada berbagai perhiasan padanya, ia tidak sampai. Maka dia akan faham. Kerana worldview itu, kerana gambaran itu, menjadikan perjalanannya lebih tekad, lebih tekun, walaupun sukar, kerana ia faham. Demikian peranan akidah. Demikian peranan akidah. Apabila ia datang, mukmin itu disuntik dengan akidah. Supaya mereka faham. Dengan akidah itulah mereka menghadapi segala ujian tribulasi. Jika batu yang besar dapat ditanggung oleh Bilal, apalah sangat solat 5 waktu. Jika penyiksaan yang besar dapat ditanggung kerana akidah yang jelas, apalah sangat ibadah dan larangan-larangan hukum yang datang kemudian. Maka dengan itu iman kepada hari kiamat, masyahid yaumil qiyamah, gambaran-gambaran tentang hari kiamat diulang-ulang oleh Al-Quran. Bagi setiap muka suratnya ada cerita dan kaitan tentang hari kiamat, supaya manusia tahu perjalanan yang sukar itu sebenarnya dapat ditanggung jika sekiranya gambaran awak jelas tentang kehidupan ini. Barulah kita masuk membicarakan tentang masyahid yaumil qiyamah. Gambaran peristiwa kejadian pada hari kiamat.